Setiap kali tiba musim raya, ramai ibu ayah memberi duit raya kepada anak-anak. Tapi tahukah tuan-puan, selain memberi kegembiraan untuk hari raya, kita juga boleh jadikan duit raya tersebut sebagai pelaburan yang memberi manfaat untuk masa depan mereka. Salah satu cara terbaik adalah dengan menyimpan duit raya dalam bentuk emas. Kenapa emas? Sebabnya kos pendidikan anak-anak setiap tahun semakin meningkat. Bayangkan, untuk melanjutkan pelajaran ke universiti, yuran pengajian dan perbelanjaan harian semakin tinggi. Dana yang kita sediakan hari ini mungkin tak cukup untuk menampung kos tersebut pada masa hadapan. Sementara tu, dividen tabung haji dan ASB yang kita harapkan untuk membantu menampung kos ini semakin sukar untuk mengimbangi inflasi. Dalam keadaan ekonomi yang tak menentu ni, nilai simpanan kita boleh terjejas. Namun, emas adalah pelaburan yang stabil dan sentiasa bernilai. Berbanding wang yang kemungkinan hilang nilai akibat daripada inflasi, emas terus berkembang dan melawan lonjakan kos hidup. Dengan menyimpan duit raya anak-anak dalam bentuk emas, kita memberi mereka satu aset yang bukan sahaja terjamin nilainya, tapi juga mampu melawan inflasi pada masa akan datang. Dengan cara ni, kita bukan sahaja memberi duit raya untuk hari ini, tapi menyediakan dana pendidikan yang lebih kukuh dan membina masa depan mereka. Emas juga mengajar anak-anak kita tentang kepentingan simpanan jangka masa pandang. Jadi tahun ni, mari kita buat pilihan yang bijak. Simpan duit raya anak-anak dalam bentuk emas. Simpanan yang akan terus memberi manfaat jangka masa panjang dan memberi peluang untuk masa depan yang lebih cerah dan stabil tanpa perlu risaukan inflasi ataupun kos sara hidup. Bagi ibu ayah yang nak alihkan tabungan duit raya anak-anak kepada emas, boleh rujuk pin video atau klik link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.